Allah, ngantuknya. You kenapa ni? Macam mengantuk je. Memang mengantuk lah, Nat. Malam tadi I tidur lewat. Lepas tu I bangun lewat pula pagi ni tak cukup Ya tidur. Allah. You buat apa semalam? Buat kerja. Memang nak kena siapkan juga orang kata malam tadi. You sanggup stay up untuk buat kerja? Kalau I, baik tidur je. Kalau you tidur dululah. Tapi you macam tu. I macam ni. Orang lain semua macam mana? Jom kita tanya orang awam. Diorang sanggup ke nak stay up untuk buat sesuatu? Jom kita tanya El. Okey, you pergi dulu. Hai guys, hari ini kita bersama dengan akak siapa nama? Ika. Nina. Alia. Aisyah. Alif. So Alif, saya ada satu soalan nak tanya dekat Alif. Adakah Alif sanggup untuk stay up sampai lewat pagi untuk buat sesuatu? Ya, most of the time sanggup. Okey. Lagi-lagi hadap assignment, deadline lah. Dan juga push rank. Push rank. Main game. Ya, betul. Depends lah. Kalau I minat benda tu, I akan stay up. Contohnya, apa benda yang you akan demi ni I stay up. Ada I stay up sebab main game ataupun tengok K-drama. Oi, kaki K-drama lah ni. Dulu pernah lah, tapi sekarang bila dah start kerja, jarang-jarang lah. She dah berubah. Okey, macam contoh kalau you sanggup stay up tu, you stay up untuk apa? Selalunya kalau staycation dengan kawan je lah. Kalau yang lain-lain tu macam jenis suka tidur awal lah. Kalau tengok cerita pun tak tahu dah tertidur. Cerita tengok dia. Selalu I stay up untuk tengok sports lah. Tengok sport, you suka sport lah. Football. Football. Badminton. Saya sanggup kalau benda yang saya nak buat tu memang betul-betul perlu dan memang penting dan kena siapkan. Okey, contohnya macam apa? Contohnya macam baru-baru ni saya dengan kawan-kawan saya, housemate, kita orang stay up daripada daripada malam sampai ke pagi esoknya sebab kita orang study, sebab esoknya kita orang ada test. Oh, so benda yang penting awak rasa patutlah untuk stay up kan? Selalunya kalau macam Alif sendiri stay up sampai lewat pagi kan, adakah ia akan menjejaskan rutin harian Alif pada esok hari? Memang tipu lah kalau kata tak ada tak ada efek kan. Tidur lewat nak stay up. Sebab memang obvious bila stay up tu lagi-lagi esok dah kelas pagi, memang mula rasa ngantuk, hilang tenaga, hilang fokus pula tu. Jadi ya begitulah ceritanya. Sometimes ada, tapi selalunya kalau kita dah biasa, kita dah biasa, okey lah. So far tak ada masalah kan. Melainkan kalau kerja berat, contohnya malam kita stay up untuk pergi workout ke, tu possible lah. In a way, yes lah. Sebelum ni pernah lah juga payah lambat pukul 2. Lepas tu nanti the next day tu dah macam time buat kerja dah ngantuk-ngantuk. So tak highly recommend I memang tak tahan lah. Pilih cakap memang dia akan jejaskan aktiviti pada hari esok. Contohnya after kita dah selesai test tu kan, kita orang punya experience after test semua tu, kita orang akan betul-betul KO. Sambil tidur lah. Usually tak lah. Sometimes kadang-kadang I tidur awal lah. Oh, tidur awal dan bangun balik. So bukanlah stay up, maksudnya kumpul dulu tenaga tu untuk sesuatu benda dan terus pergi kerja. Tapi kalau esoknya free, I stay out je lah. Oh, faham. Esok ada something ke, meeting pagi ke, I usually tidur dulu. Ada tak nasihat untuk orang yang suka stay up sampai lewat pagi ni? Okay, obviously lah stay up ni memang benda buruk lah. Tapi in case kalau dia emergency, memang nak kena siapkan untuk nak meet the deadline. Jadi korang-korangkanlah stay up tu dan jagalah mental anda. Jagalah mental kan. Alright. Kalau dah barai selalunya macam mana cakap lah, kalau dah badan tu dah selalu penat kan, so kemungkinan esok dah akan cutilah. Tidur awal balik lah. Tidur awal balik. Betul. Kalau macam K-drama tak apa, kita boleh post tu weekend kita boleh tengok. Kalau game tu dah start main tu macam mana? Disiplin sikit lah. So disiplin masa tu. Betul, limit kita macam mana. Kalau dah barai tu patutnya ke stop. So Kaisha kata kita kena limitkan masa kita. Jangan stay up sampai lebih daripada 2 pagi lah. Itu limit Kaisha. Depends kat orang. Lebihkan tidur. Lah macam apa tadi you cakap? Beauty sleep. Beauty sleep is very important. Lagi-lagi. So tidur tu sangat penting untuk kesihatan juga. Kesihatan juga. So kalau rasa tak larat tu tak payahlah. Tak payah paksa lah. Tak payah paksa lah. Tidur lah. Tak sarankan sebab nanti menjejaskan kesihatan.
Dengar tu. So kurang-kurangkan. Kalau nak buat, make sure benda tu penting, and then after that barulah hari ni untuk rehat balik. Kan. Betul. Man, dah macam-macam jawapan kita dapat hari ni, Man. Setuju. Ada yang daripada student, ada yang jawapan daripada seorang pekerja pun ada. And mostly daripada diorang sebenarnya balance. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Alright. So video kita sampai di sini saja. Kalau korang ada opinion korang boleh komen dekat bawah. Jangan lupa like, share and subscribe. Jumpa korang on the next video. Bye-bye.